Kena tepuk dah gitu. Baru pertama kena tepuk dah. Okay, first day bawa balik BMW M3 Competition ni. Aku tengah fikir-fikir ni nak pasang terus body kit dia. Sebab aku dah roger lama dengan dia. Alang-alang dah kat pasang KL ni, kita pergi Puchong sekejap. Pasang carbon. Tapi tak full lah, aku just pasang maybe front lip. And then pasang interior. Lepas tu tengoklah apa benda yang kita boleh buat lagi. Okay. Dia kata 3-4 jam kat pasang. So hopefully tak lama sangat. So aku dah sampai dekat Moss Downforce Puchong kat sini. Memang popular lah untuk kereta konti, exhaust, body kit apa semua. Even JDM pun banyak sini. So aku nak buat apa yang patut carbon dekat kereta ni. Jom tengok dalam. Banyak gila weh barang-barang dia. Ni Arma Speed. Okay, kat sini ada FI exhaust, which is exhaust yang aku consider nak pasang. Tapi harga dia agak keras lah ni. Pastronic 20k lebih kat ni. Ni Adro spoiler saja. Tapi mungkin OEM ke apa, aku tak sure lah. Tapi ni antara spoiler aku tengah consider kat nak pasang ni. GT Wing. Ni steering pun banyak kat sini. Nampak? Carbon fiber, forged carbon ada. Ni ada dah set lip dengan rear diffuser. Oh, ada. Kayak punya kawan sebelum ni, M3 juga. Dia tukar lain. So dia tak pakai. Okay, aku punya kereta dah hampir complete. Dia tengah pasang GT Wing. Tapi yang ni GT Wing M Performance lah. Dia proper sikit. Dia tak overdone sangat. Lepas tu diorang tengah coating depan ni, front lip. Buka balik suku punya front lip. Dah pasang kanat depan tu. Okay, jom kita tengok ada satu kereta special belakang ni, E92 M3 juga. Memang semua stock. Dia just baru tukar spoiler je. Rim stock, exhaust. Ni carbon fiber roof juga. 2 pintu guys. Yang tu pula G80. Nampak dia punya fender M3. Dan specialnya M3 ni, nampak ni, dia ada macam panggil apa lah? Wiper. Bukan wiper lah, air, pancut air ke lampu. Aku tengah planning nak tukar colour rim. Maybe aku nak spray colour gold kot, fully gold. Lepas tu nak lowerkan sikit, tukar spring, tambah spacer. Dah handsome lah. Tayar baru lah. Nanti next kita nak buat coding dia punya sistem. Lepas tu nak tukar steering wheel. Lepas tu kita nak buat apa lagi? Exhaust, intake. Maybe soon juga aku nak buat stage 1 ataupun stage 2. Kita tengok dulu macam mana. Kena tepuk dah gitu. Baru pertama kena tepuk dah. Apalah, handsome punya pasal. Okay, setakat ni dah 99% siap. Dia tengah buat finalize dekat bahagian GT Wing je. Okay, jom aku go through apa yang aku dah buat. First kali kita tengok dekat bahagian bumper depan ni. So grill aku tukar yang CSL punya grill, carbon fiber. Ni dry carbon, bukan carbon biasa. And then yang ni siap ada ACC lah. Ada yang tak ada ACC tapi ni ada. So ni sensor dia. Lepas tu kita guna front lip daripada Suku, SOOQOO. Ni pun dry carbon. Yang ni dia complete sikit dia punya design. Dan dia banyak airflow. And then dia tak panjang sangat ke depan, proper. Tapi dia lebar, nampak? Tepi pun ada macam wing sikit, tepi ni. Cantik lah. Lepas tu kita pasang kanat, ada 2 atas bawah. And dah lalang aku tukar sekali dengan bahagian air-duct ni, carbon fiber juga. Okay, jom kita pergi bahagian tepi pula. Dekat sini, fender aku tukar carbon fiber. Side mirror, dry carbon, sama, semua dry carbon. And side skirt aku tukar dry carbon juga. Ini yang performance punya. Dia sebab dia nampak lebih proper. Rear diffuser pun aku tukar juga. Dry carbon, full dry carbon. Cuma ni je tak tukar sebab dia panel lain. And then kita tengah finalize ni lah, GT Wing. Performance punya GT Wing. Interior aku buat juga dry carbon.
Ni bahagian center console ni matte dry carbon lah, tapi dia rasa texture 3D dia, batik dia rasa lah. Satu lagi, pedal shift pun dry carbon. Okay, korang dengar bunyi dia. Oh, gila layan. So aku dah order steering, tunggu sampai dan kita tukar steering sekali. Okay, steering kita pakai yang facelift, yang ni dia lain sikit tulang dia. Lepas tu logo pun kita nak tukar nanti yang anniversary punya. Okay, dah complete semua. Inilah dia final, siap dengan GT Wing and performance. Ni proper sikit, dia tak over sangat, dia tak tinggi sangat, just nice kat sini. Position ni pun nice. So inilah sedikit sebanyak apa yang aku dah buat setakat ni dengan M3 competition aku. Soon akan banyak lagi aku akan mods kereta ni. Okay, nantikan dalam next video. Bye.